doa yang khusus ketika nak berbuka puasa ini tidak ada riwayat yang sahih. Ada riwayat daripada Tabarani yang mengatakan Nabi menyebut doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu seperti mana yang diamalkan, tetapi hadis ini tidak sahih kerana semua jalannya itu dhaif. Antara perkara yang mendhaifkan dia adalah sanad dia terputus. Adapun satu lagi doa riwayat Daraqutni yang menyatakan Nabi berdoa dengan lafaz zahabadz dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah, telah hilanglah, yang bermaksud telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat dan telah sabit ataupun telah tetaplah pahala insya-Allah. Hadis ini walaupun Daraqutni mengatakan ia hasan, tetapi hasan pada Daraqutni bukanlah bermaksud hasan yang difahami oleh ulama hadis yang kemudian, tetapi bermakna hasan dari sudut bahasa. Riwayat ini dhaif kerana terdapat seorang perawi yang bernama Marwan ibn Salim, yang mana dia ini merupakan perawi yang tidak dikenali. Maka kedua-dua riwayat ini dhaif, tetapi kalau kita nak menggunakan riwayat ini tanpa menyandarkan ia kepada Nabi secara pasti, tidak menjadi masalah, kita boleh berdoa dengannya. Tapi apabila kita nak berbuka, kita cukup hanya sekadar membaca bismillah. Sebelum itu kita boleh berdoa, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam.